Pernah tak korang bayangkan api menyala di sebalik air terjun? Inilah Eternal Flame Falls, terletak di Chestnut Ridge Park, Amerika Syarikat. Air terjun ni nampak biasa. Di sebalik aliran airnya, ada api kecil yang menyala tanpa henti. Macam mana api boleh hidup walaupun terkena air? Jawapannya, gas semula jadi. Dari celah batuan di dalam gua kecil, gas metana keluar secara semula jadi dan bila dinyalakan, terus jadi api. Tapi betul ke api ni abadi? Sebenarnya, boleh je terpadam akibat tiupan angin kuat atau hujan terlalu lebat. Walaupun kadang-kadang terpadam, pengunjung akan nyalakan semula supaya api tetap menyala. Fenomena ni sangat jarang berlaku di dunia sebab ia perlukan gabungan unik air, batuan dan gas dari dalam bumi. Air dan api dalam satu tempat bukan perkara pelik, tapi keajaiban alam sebenar yang masih banyak belum terungkap. Follow dan like untuk lebih banyak video menarik.